Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auni Syafiqah dari EduVac Studio TVPSS LMK Kota yang bersua Tuan Pengetua, Barisan Pentadbir, guru-guru serta hadirin sekalian. Syukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk meraihkan majlis persaraan Cikgu Rosmari ini. Jom kita selusuri majlis hari ini. Majlis dimulakan dengan penuh keberkatan di surah An-Nur. Alunan zikir dan doa selamat dipanjatkan. Memohon kesejahteraan dan perlindungan buat Cikgu Rosmarini agar fasa baharu dalam hidupnya sentiasa dinaungi rahmat ilahi. Seterusnya, suasana mesra terjalin di bilik seroja. Dalam kedipan tawa dan bicara, para pentadbir berkumpul untuk jamuan sarapan pagi, menghargai setiap detik terakhir sebagai rakan setugas sebelum melangkah ke gerbang persaraan. Gema Dewan kembali ceria di Dewan Dahlia, dari ucapan tulis wakil pelajar hingga ke amanat terakhir daripada pengetua. Setiap baik kata adalah bukti betapa besarnya jasa ditinggalkan. Saat yang dinanti, pemakaian selain pada upacara memotong kek menjadi simbolik penghargaannya tidak terhingga. Diikuti sesi fotografi sebagai kenangan abadi. Detik sayu kian terasa, paskat terakhir ditekan, kunci mangga dikunci, menandakan berakhirnya satu perjalanan tugas yang sempurna. Simbolik penghantaran ini bukan sekadar adat, tapi tanda perhormatan kami buat seorang guru yang tiada ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sarah dari EduVac Studio TVPSS. Cikgu, apakah cabaran terbesar yang pernah cikgu hadapi sepanjang berkhidmat sebagai guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menginterviewkan cikgu. Cabaran yang dihadapi oleh kami guru, oleh cikgu lah, guru pra-universiti adalah yang pertama, sistem peperiksaan pelajar. Pra-universiti adalah 3 semester. Jadi kami kami seharusnya berusaha untuk memastikan anak-anak didik kami, anak-anak didik pra-universiti untuk mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan sama ada SEM 1, SEM 2 dan SEM 3. Itu adalah salah satu cabaran yang terbesar buat kami, guru pra-universiti. Apakah nasihat cikgu kepada para pelajar untuk berjaya pada masa hadapan? Seorang pelajar yang ingin berjaya, mereka perlulah berusaha dengan tekun, study smart, not study hard, but study smart. Okey, bagi memastikan kejayaan mereka, mereka perlu tumpukan perhatian terhadap pelajaran mereka. Tetapi di samping itu juga mereka sebagai seorang insan perlu menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang Islam. Jadi di samping kita berusaha, kejayaan kita adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Majlis ini telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kehadiran semua. Buat Cikgu Rosmarini, selamat bersara dan semoga sentiasa sihat dan bahagia.